apa itu typhoid? Definisi typhoid. Jadi demam typhoid ataupun wabak typhoid ialah jangkitan bakteria yang disebabkan oleh bakteria Salmonella typhi. Okey, ini bukannya virus, ini adalah jangkitan bakteria. Jadi ianya merebak melalui makanan dan minuman ataupun air yang tercemar. Jadi bila seseorang tu telah dijangkiti dengan bakteria Salmonella, okey, dan dia telah mencemari makanan atau minuman dengan najis ataupun air kencing dia. Contoh, okey, dia memang adalah seorang pembawa, okey, dia adalah Salmonella positif dan dia merupakan tukang masak. Jadi bila dia keluar daripada tandas semua, dia tidak menjaga kebersihan dengan baik dan dia mengendalikan makanan, jadi secara tidak langsung, okey, makanan tersebut dan tercemar dan pelanggan-pelanggan yang makan makanan tersebut berisiko tinggi untuk mendapat typhoid. Okey, harap jelas lah. Jadi mengikut statistik, okey, kalau ikut statistik dunia lah ya, okey, wabak typhoid ni dia paling tertinggi di dalam negara Asia Tenggara dan juga Afrika Sub-Sahara. Kenapa? Okey, selalunya berkaitan dengan pengendalian makanan yang tidak berapa baik dan juga bekalan air yang tidak berapa baik, yang kotor lah. Contoh dekat Afrika, okey, tidak semua bahagian Afrika mempunyai bekalan air yang baik. Okey, kebanyakan mereka ada yang merebus sendiri air minum mereka dan bekalan air yang dia ambil tu tidak dapat dipastikan sebenarnya sudah difilter adalah bagus ataupun tidak. Okey, jadi kena faham yang typhoid ni bukan sahaja daripada makanan atau minuman yang dapat kat restoran. Kadang-kadang sumber air yang kita minum pun sahih ataupun tidak, ianya bersih. Okey, jadi siapakah yang berisiko tinggi? Okey, siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan typhoid ini adalah mereka yang mengendalikan makanan. Okey, mereka yang bekerja di restoran, okey, mereka yang menjual makanan, membuat catering, bekerja di hotel, okey, kantin sekolah ke, atau in fact anda yang berniaga daripada rumah. Okey, sekarang kalau dekat Malaysia kan kita ada banyak mereka-mereka yang menjual daripada rumah, okey, yang buat home pack dan sebagainya, mereka juga berisiko untuk mendapat jangkitan typhoid. Okey, dan juga of course mereka yang terdedah kepada pembawa typhoid lah. Okey, jadi saya selitkan semua macam tadi. Kalau ikut statistik secara dunianya, mereka yang mencatat peratusan tertinggi untuk bawa wabak typhoid adalah Asia Tenggara dan juga Afrika Sub-Sahara. Macam mana pula dekat Malaysia? Okey, dekat Malaysia kalau kita ikut statistik daripada 2014 ke 2023, peratusan mereka yang membawa wabak ini atau positif wabak ini adalah di dalam mereka yang berumur 18 ke 40 tahun. Okey, mereka mencatatkan statistik 40% lah majoriti mereka yang positif. Okey, lagi 30% adalah mereka yang berumur daripada 7 ke 17 tahun. Okey, dan negeri ni, kalau kita ikut negeri pula, ini ikut statistik ya. Segala yang saya ulaskan di live kita adalah berdasarkan guideline di dalam Malaysia dan juga kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okey, bukannya saya tiba gitu saja. Okey, jadi kalau ikutkan statistik di Malaysia pula, negeri top 3 yang mencatatkan kes positif typhoid yang paling tinggi di dalam tahun 2023 adalah okey, negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Okey, kalau notice apa persamaan tiga-tiga negeri ini adalah makanan. Okey, memang banyak jenis makanan antara tiga-tiga ni. Kalau foodie lover mesti pergi tiga-tiga tempat ni, betul? Jadi kebersihan makanan itu adalah sangat penting. Alright. Okey. So seterusnya kita akan masukkan berkenaan dengan simptom typhoid. Okey. Jadi seperti yang tahu, bila seseorang tu dah terdedah, okey, dah terjangkit dengan bakteria Salmonella itu sendiri, okey, apa yang terjadi? Dia akan mula mendapat simptom seperti demam yang berpanjangan. Okey, dia boleh dapat sakit kepala, okey, lemah badan, loya, dan ada yang muntah, turun berat badan, dan juga ada yang cerebrit atau sembelit antara dua tu, dan juga sakit perut. Okey, selera makan jugalah. Jadi simptom-simptom ni adalah simptom yang berlarutan selama beberapa lama, lebih daripada harian, lebih daripada mingguan. Okey, dia long lasting. Jadi contoh kalau anda, okey, saya bagikan satu senario. Okey, anda telah pergi ke negeri lain, negeri jiran, anda mencuba makanan-makanan eksotik ataupun banyak makan makanan di tepi jalan. Okey, bila balik Malaysia
tiba-tiba you asyik demam, jumpa doktor dah bagi ubat tapi tak baik-baik, lepas tu tiba-tiba sakit perut pula, ceret-beret, kurang bermaya, maka perlu pergi ke hospital terus. Sekiranya anda telah mendapatkan konsultasi doktor yang pertama kali dan telah makan ubat semua dah cuba makan ubat, semua dah makan, tetapi masih lagi tidak baik, hendaklah pergi ke hospital untuk membuat pemeriksaan lanjut. Okey, sebab di hospital kita ada semua pelbagai jenis test. Okey, bermakna kalau dekat klinik private kita boleh buat, tak ada masalah, tetapi ujian-ujiannya mengambil masa untuk siap. Jadi kalau dekat hospital dia lagi segeralah. Okey, harap-harap semua faham. Jadi demam yang berlarutan, kurang segera makan, loyo, muntah, sembelit atau cerit-berit, turun berat badan dan juga sakit perut. So semuanya adalah simptom-simptom typhoid. Okey, kadang-kadang simptom ni kan dia muncul perlahan. Okey, mula dia demam dulu. Okey, lepas tu dia loyo, muntah, dia sakit perut. Okey, dia berhari-hari lah, dia bukannya secara sekaligus. Okey, kalau tidak dirawat boleh menjadi semakin serius dan mendatangkan komplikasi. Okey. Alright, jadi bercakap berkenaan komplikasi juga. Okey, komplikasi untuk wabak typhoid ini adalah boleh terjadinya pendarahan pada usus, okey, usus bocor, okey, jangkitan pada seluruh badan, dan juga dalam kes yang teruk boleh menyebabkan koma dan juga boleh menyebabkan kematian. Ya, sebab tu kita ada vaksin typhoid. Okey, sebab kita nak mengelakkan semuanya. Okey, sebab typhoid ini sebenarnya boleh dirawati, tetapi jika seseorang itu tidak sedar yang dia dijangkiti oleh typhoid dan dia membiarkan ianya berlarutan, boleh menyebabkan komplikasi dan seterusnya mendatangkan maut. Okey, alright. Okey, sebelum saya bermasuk kepada vaksin, kita bercakap sedikit berkenaan rawatan untuk typhoid. Ya, typhoid kita boleh rawat, ya. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni positif typhoid ataupun tidak? Okey, bila you ada simptom-simptom tersebut, anda pergi ke hospital, kita akan mengambil sampel, sama ada sampel najis ataupun darah. Okey, dan kadang-kadang air kencing, tapi sebenarnya kita akan ambil sampel najis lah, najis dan juga darah. Okey, kita akan buat berdasarkan sampel tersebut, kita akan tengok you positif ataupun tidak. Bila anda positif, anda akan dirawat dengan antibiotik. Okey, so yang paling penting rawatan untuk typhoid adalah antibiotik, hidrasi dan juga electrolyte. So 3 perkara penting. Jadi memang kita akan ambil darah untuk cek semua masalah dalam badannya. Apa-apa masalah, lepas tu kita startkan antibiotik, kita berikan air, masukkan air dengan banyak dan pastikan electrolyte yang mencukupi. Okey, di dalam air tu bergaram lah, kita akan letak electrolyte dekat dalam tu. Okey, jadi rawatan tersebut akan diberi di hospital. Berapa lama pula doktor? Okay, selalunya bila anda masuk ke dalam hospital, setelah mengambil sampel, kita mulakan ubat dan berikan air dan yang sepatutnya. Rawatan untuk antibiotik selalunya dalam masa 7 ke 10 hari berdasarkan clinical symptoms. Okey, selalunya sekiranya anda bereaksi baik terhadap antibiotik tersebut, gejala mula berkurang daripada antibiotik yang cucuk masuk intravenous, kita boleh tukarkan antibiotik makan. Jadi segalanya bergantung pada case to case basis. Okey, alright. Jadi typhoid boleh dirawat, tetapi lagi bagus sekiranya kita prevent, lagi bagus sekiranya kita mengelak. Okay, mencegah lebih baik daripada merawati lah. Okey, sebabnya bila anda telah positif typhoid, anda masuk ke hospital, anda menerima rawatan, dia tidak berhenti di situ sahaja, ya. Okey, bila anda sudah habiskan rawatan antibiotik tersebut, contohnya anda duduk di hospital selama 14 hari. Contohlah, ya, lama kan? Duduk di hospital selama 14 hari. Okey, jadi bila hari terakhir anda mendapat antibiotik tersebut, selepas 48 jam atau selepas 2 hari anda balik ke rumah siap antibiotik, anda perlu memberi sampel najis untuk kita test masih ada bakteria tersebut ataupun tidak. Dan bukan perlu buat sekali, anda perlu buat 3 kali dalam jarak 24 jam. Contohnya, setelah 14 hari dah siap antibiotik, hari ke-16 sampel najis yang pertama, dan sekurang-kurangnya 24 jam selepas tu sampel kedua, dan selepas sampel ketiga. So sekiranya 3 sampel ni negatif, baru anda disahkan bebas daripada
wabak typhoid. Okey, lepas tu dia tak habis lagi. Belum. Ingat dah habis belum? Okey. Selepas 3 bulan anda perlukan rawatan susulan di mana anda akan dijumpa oleh doktor. Okey, bila jumpa dengan doktor dia akan tanya ada gejala ataupun tidak. Dia akan periksa kawasan perumahan tu bersih ke tidak. Okey. Selepas tu akan ambil sampel najis lagi. Okey, jadi sampel najis akan diambil pada bulan ke-3, bulan ke-6 dan bulan ke-12. Kenapa? Sebab sekiranya anda dijangkiti typhoid, kita takut anda adalah pembawa, a carrier. Jadi carrier ni yang berbahaya ya. Carrier ni adalah seseorang yang positif, dia ada bakteria di dalam badan tetapi dia tak ada gejala. Okay, jadi dia diam-diam ubi berisi. Okey, jadi anda tak tahu pun anda pembawa. Tapi bila anda buat semua aktiviti kan, tangan tak menjaga bila masak semua boleh dapat pada orang lain sebab anda adalah carrier. Okey. Jadi untuk mengelakkan daripada anda menjadi seorang carrier, kita perlu buat rawatan susulan ini untuk memastikan sebetul-betulnya bakteria tersebut telah mati di dalam badan anda. Okey? Jadi leceh kan? Leceh kan nak dapat rawatan? Ya, sangat leceh. Dan sekiranya anda positif, memang KKM dia akan pastikan anda mendapat rawatan susulan sebab penyakit typhoid ini adalah wabak. Ini adalah penyakit berjangkit, jadi dia perlu dikawal. Sebab tu kita perlukan rawatan susulan. Jadi bila dah ambil sampel najis 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, anda negatif, alhamdulillah anda bebas 100% sebagai mereka yang telah sembuh dan juga bukan pembawa. Okey, jadi doktor saya tak nak semua ni. Okey, saya tak nak ambil rawatan, malah lah doktor kena susulan. Jadi penyelesaian macam mana? Prevention. Jadi perlulah ambil vaksin typhoid. Okey? Dah faham tak betapa pentingnya vaksin typhoid ni? Lagi-lagi lah saya nasihatkan mereka yang berniaga daripada rumah lah. Mereka yang berniaga daripada rumah, jangan ingat yang anda yakin kebersihan di dalam rumah tu, tetapi betapa yakinkah anda the source of the food that you're cooking. Okey, contohnya you berniaga daripada rumah, you pergi pasar, you beli sayur tu, you beli ayam ikan, lepas tu you beli air ke ataupun santan ke apa-apa, anda betul-betul pasti ke makanan dan minuman yang anda beli itu betul-betul bersih. Rumah anda pasti bersih, tetapi yang anda beli daripada luar adakah bersih ataupun tidak. Okey, kadang-kadang bukan kita, okey, boleh jadi faktor luar yang kita pun tak sedar. Okey, jadi vaksin typhoid ni membantu mengurangkan risiko untuk mendapatkan penyakit ini. Okey, dia tidaklah bila kita kata ambillah vaksin ni confirm tak dapat typhoid. Tak semestinya semua jenis vaksin, okey, dia hanyalah membantu mengurangkan risiko untuk mendapat. InsyaAllah memang tak dapat, tetapi kita tak pernah cakap yang 100% tidak akan mendapat penyakit tersebut. Okey, alright. Jadi vaksin ini sangat-sangat digalakkan. Okey, sangat-sangat digalakkan, terutama mereka yang mengendalikan makanan, individu yang bekerja dengan makanan. Okey, contoh anda bekerja dekat kilang Gardenia lah. Contoh kan, kilang roti. Siapa kata roti pun tak boleh? Boleh ya. Okey, pengembara. Okey, contohnya anda adalah seorang traveller, suka pergi travel, tak kisah dengan siapa-siapa, kawan ke, suami ke, isteri ke kan. Okey, sekiranya anda memang suka travel, okey, saya nasihatkan contohlah, bukan traveller pun, tapi okey, nak pergi melancong ni, nak lama dah ni, kita nak pergi, contohlah kita pergi Thailand. Orang Malaysia suka pergi Thailand kan, daripada Johor tu dia lompat pergi Thailand kan. Okey, pastikan anda mengambil vaksin typhoid sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum pergi. Jangan sehari sebelum tu pun nak ambil. Bukan macam tu ya. So, hendaklah mengambil vaksin sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum anda travel. Okey, lagi-lagi kalau anda pergi ke negara Asia Tenggara ataupun Afrika Sub-Sahara. Okey, jadi contoh Asia Tenggara dekat keliling kita lah, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Okey, jadi selain daripada tu, anggota kesihatan, mereka yang bekerja di makmal pun perlu mengambil vaksin typhoid ni sebab dia mengendalikan barang-barang mikrobiologi kan, berasaskan mikrobiologi. Okey, pekerja yang bekerja di sanitasi ataupun kumbahan pun perlu ambil juga. Okey, dan contoh kalau anda ambil maid, anda ambil pekerja di dalam rumah, okey, you punya housekeeper, okey, pastikan dia pun mendapat vaksin typhoid, lagi-lagi jika mereka adalah warga negara asing. Okey, right. Jadi okey, so jadi kita dah bercakap berkenaan
wabak typhoid tersebut, dan juga kita masuk kepada vaksin. Dan fahamnya untuk siapa yang perlukan vaksin ni, yang digalakkan untuk mengambil vaksin ni, pengendali makanan, mereka yang travel, mengembara, okey, mereka yang bekerja di dalam bidang makmal ataupun bidang sanitasi. Okey, siapa yang tak boleh ambil? Memang ada mereka yang tak boleh ambil. Bukan semua orang 100% boleh ambil lah. Jadi mereka yang tak boleh ambil contohnya adalah mereka yang mengandung. Okey, mereka yang mengandung memang tak boleh ambil vaksin ni. Selalunya kita akan kata selepas you dah beranak jadi boleh ambil lah. Tetapi sebelum you beranak, kita tak galakkan you untuk ambil ubat lah. Okey, jadi mereka yang mengandung, mereka bayi yang berumur bawah daripada umur 2 tahun, okey, dan juga mereka yang mempunyai imun sistem yang rendah, okey, mereka yang immunocompromised lah. Okey, contohnya mereka yang pesakit HIV ataupun pesakit kanser, okey, mereka ni memang tak digalakkan untuk mengambil vaksin lah, memang tak boleh lah ambil vaksin. Okey, jadi yang lain tu, anda umur berapa tahun? Okey, tak kisah jantina, kalau anda bukan dalam kategori 3 orang ni, anda digalakkan untuk mengambil vaksin typhoid. Okey, jadi berapa lama perlindungan ni doktor? Berapa kerap kita perlu ambil vaksin typhoid ni? Setiap 2 tahun. Kalau ikut guideline, ianya adalah setiap 2 tahun you perlu ambil booster. Okey, jadi contoh kalau 2026 dah ambil, 2028, 2026, 2027, 2027, 2028, maka 2029 adalah you punya next dose. Okey, kira-kira macam tu lah. Dan vaksin boleh didapatkan klinik kita. Kita juga mempunyai vaksin typhoid, boleh datang pada bila-bila masa untuk ambil. Okey, jadi untuk vaksin ini, dia akan mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan dan juga komplikasi yang lebih serius lah. Okey, walaupun anda sudah vaksin, okey, prevention masih lagi penting. Okey, mengelakkan itu lebih penting. Okey, mengelakkan macam mana doktor? Kita perlu basuh tangan sebelum makan, mencuci makanan tu dengan sebersih-bersihnya. Lagi-lagi kalau anda siang ikan, siang ayam, okey, alright, kena betul-betul bersih. Pastikan makanan dimasak dengan sempurna. Sushi lover out there kena berhati-hati, pastikan kedai yang anda pergi tu legit ataupun betul-betul bersih. Okey, alright, jadi air tu mesti dimasak. Okey, lagi mereka yang suka camping, geng-geng campers ni kan, okey, yang suka pergi camping ni, okey, pastikan sos air yang anda minum tu bersih. Jangan mana-mana tengok air sungai tu macam jernih je, macam nak cuba je kan. Elok-elok sikit, sebab takut sebenarnya air tersebut tercemar, sebab kita tak dapat sahkan sebenar-benarnya dia punya source. Okey, okey, so basuh tangan bukan untuk anda saja, untuk ahli keluarga juga. Pesan siap-siap, Dr. Hasmah pesan kena basuh tangan dengan baik sebelum makan, cuci dengan sabun. Okey, pastikan sumber air tu bersih. Okey, alright, jaga persekitaran rumah pun penting juga. Okey, persekitaran rumah pun memang penting lah. Okey, jadi bila you dah suntik vaksin typhoid ni kan, okey, you datang ke klinik kita, okey, doktor saya nak ambil vaksin typhoid lah, tak ada masalah, kita akan cucuk vaksin tu di bahagian tangan anda, dekat bahagian deltoid. Okey, 0.5 mil saja, sakit sedikit. Jadi apa efek setelah vaksin ini dicucuk? Okey, kalau efek daripada tempat yang kita cucuk tu, kemungkinan ada setengah orang dia boleh jadi bengkak, merah, dan setengah orang, okey, efek lain dia boleh demam dan juga pening kepala. Okey, jadi tanda-tanda ni kita akan terang sebelum kita berikan vaksin. Lagi-lagi sekiranya anda memang ada history, okey, history of allergy, okey, kita akan terangkan dengan baik-baik betul. Okey, baru dekat kesan ni boleh jadi merah, bengkak, okey, sakit tu ialah ada setengah orang sakit, ada setengah orang tu tak okey je, kebal, okey, dan juga boleh mendapat demam, okey, pening kepala pun boleh jugalah. Okey, lengah-lengah pada belah tangan juga. Okey, dan sebab tu kita akan injek selalunya dekat tangan non-dominant lah. Kalau anda seorang yang right-handed, kita cucuk tangan kiri. If you are left-handed, then we will inject you on the right side. Okey, jadi tapi selalunya akan hilang lah dalam masa 1 ke 2 hari, jarang lah lebih. Okey, okey. Jadi, bercakap berkenaan mitos dan fakta untuk vaksin typhoid ni. Okey, yang pertama, okay, saya sihat, saya tak perlu vaksin. Saya tanya balik, yakin ke kamu? Gitu, yakin ke yang anda tidak akan mendapat penyakit typhoid? Sebab penyakit typhoid is real. Orang Gen Z kata legit. Okay, sebab ini memang betul. Okay, pernah ada satu kes kematian di tahun 2023 di Malaysia.
Okey. Jadi memang dianya adalah betul-betul serius lah. Okey. Jadi walaupun anda sihat tak bermakna anda tak perlu ambil vaksin, anda perlu mengambil vaksin. Okey, seterusnya okey, typhoid dah tak ada kat Malaysia, dah cakap dah tadi. Ada setiap tahun kita memang akan buat kajian berkenaan kes-kes yang positif di Malaysia. Okey. Sebab semua penyakit berjangkit di Malaysia, okey, kita memang akan buat penilaian dengan baik. KKM semua akan buat penilaian dengan baik. Kita akan cantikkan sejarah. Okey, seterusnya, vaksin menyebabkan penyakit typhoid. Tidak. Okey, malahnya vaksin typhoid ini dia membantu untuk mengurangkan gejala, mengurangkan peratusan untuk mendapat penyakit tersebut lah. Alright. Mesti ramai yang tak tahu kan sebenarnya yang wabak typhoid ni adalah penyakit yang berbahaya. Okey, dan dia sangat senang dijangkiti. Okey. Alright. Dia bila dah terjangkit tu pula, untuk kita pastikan yang dia betul-betul mati, bakteria tu mati dalam badan pun mengambil masa. Okey. Rawatan yang diberi 7 ke 14 hari, itu pun bergantung pada individu. Selepas dah habis rawatan, kena ambil sampel najis. Lepas tu setiap 3, 6 dan 12 bulan kena jumpa lagi untuk ambil sampel najis lagi, kena tengok gejala dan sebagainya. Jadi memang nasihat saya, dapatkanlah vaksin typhoid sebelum anda terdedah ataupun dijangkiti oleh typhoid. Okey, jadi kena faham yang typhoid ialah penyakit yang boleh dicegah. Okey, boleh dicegah dan penularan berlaku melalui makanan dan air yang tercemar. Okey, yang penting pengendali makanan perlu aware berkenaan typhoid ini. Perlu wajib mengambil vaksin. Okey, amalkan kebersihan tangan dan keselamatan makanan setiap hari. Okey, jadi bila masak tu pastikan semua sumber tu bersih. Okey, di dalam Islam kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Okey, alright, jadi jika anda bekerja sebagai pengendali makanan atau ingin mendapatkan vaksin typhoid, anda boleh hadir ke Klinik Ainisha untuk mendapatkan konsultasi dan vaksinasi. Okey, alright. Jadi saya dan Dr. Zahra, kami residen di Klinik Ainisha, bersedia untuk menerima anda. Okey, kita boleh konsult, kita boleh berbincang. Kalau ada risau kalau vaksin ni mendatangkan side effect ke apa, kita boleh berbincang. Okey, kita boleh berbincang dan kita boleh terangkan dengan baiklah berkenaan vaksin ini. Okey, alright. Jadi ada siapa-siapa yang bertanya soalan ke saya, harap saya jelaslah. Okey, berkenaan wabak typhoid ni. Okey, typhoid dan juga vaksin. Okey, contohnya, okey, ada setengah orang tanya, doktor, saya ni tak adalah jual makanan. Saya ni masak-masak gitu je lah kat rumah, boleh ke ambil vaksin? Boleh, tak ada masalah. Macam saya cakap, bila you cakap pasal typhoid ni, dia bukannya pasal masalah di dalam rumah saja. Okey, kadang-kadang apa yang you makan kat luar tu, you tak pasti betul-betul 100% sos tu bersih ataupun tidak. Jadi bila you orang yang sihat, okey, you bukan pengendali makanan, tapi you nak ambil tak ada masalah, sebab you are preventing yourself from getting the disease. Okey, pengendali yang buka boot kereta ke semua, anda pasti ke semuanya bersih? Wallahualam. Tetapi kita boleh yakin yang kebersihan tu ada, tetapi apa salahnya kita mengelakkan daripada mendapat penyakit, maka kita boleh ambil vaksin. Okey, jadi kami doktor-doktor semua menggalakkan anda untuk mengambil vaksin. Sekiranya anda ada kerisauan berkenaan vaksin tersebut, boleh mendapatkan konsultasi di Klinik Ainisha. Okey, yang baiknya daripada Allah dan buruk daripada saya. Jaga diri semua. Bye. Assalamualaikum.